Ramai orang yang sangat mudah terpedaya dengan janji pulangan tinggi dalam masa singkat. Skim cepat kaya sering guna testimoni tunjuk kereta besar, bangalo mewah, handbag mahal, konon boleh gandakan duit dalam beberapa minggu. Hakikatnya, apabila sesuatu tawaran nampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, besar kemungkinan ia memang satu penipuan. Akibatnya, duit simpanan yang dikumpul bertahun-tahun hilang sekelip mata. Malah ada yang sanggup berhutang. Anda akhirnya terperangkap dengan beban hutang dan tekanan keuangan. Berbeza apabila anda menyimpan dalam bentuk emas. Emas adalah aset fizikal yang terbukti nilainya sepanjang sejarah. Tiada janji bulan bintang, tetapi ia kekal menjadi pelindung nilai terhadap inflasi dan susut nilai wang. Apabila perlu, emas boleh dicairkan dengan mudah. Sebab itu, apabila anda mendapat tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan luar biasa, langkah terbaik adalah bertenang, buat semakan dan kembali kepada prinsip asas, elakkan risiko yang tidak perlu. Jangan biar nafsu cepat kaya hanguskan simpanan anda. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.